Langkahmu dulu sederhana bersama sahabat dan keluarga, namun hatimu terbakar rasa dipijak dunia. Kau mahu mahkota, segala janji kau tinggalkan demi pangkat, demi pujian. Dalam gelap kau cari sinar, tapi jiwamu makin lapar. Kau kejar darjat bagai bayang, sanggup berdosa demi dipandang. Kau buang kasih, kau bunuh sayang, akhirnya siapa yang kau menang? Tanganmu demi sahabat kau. Aku carimu ni sebab aku bimbang. Wang dok balik 2-3 minggu dah dok balik. Ke ada benda-benda jadi. Wang, aku bukan tak bawa ayat kamu dah. Tapi Wan dah terlibat dengan Ilmi. Dok mungkin. Aku kenal adik aku, Wang. Dia dok buat kerja gitu. Aku bukan nak pendekkan kau. Amir, seorang polis, mari jumpa aku. Dia ada maklumat semua tentang Hilmi. Dan tak lama lagi dia orang akan buat satu sebuah. Kalau polis sebut, Wang kena takak lah. Mungkin kena, mungkin tak kena. Aku tak tahu. Aku tak tahu dah nak buat benda. Aku agak aku dapat adik aku mula. Yang ini malam, aku akan pastikan Wan kembali ke dia. Kamu mari mana, Wang? Bukan usangmu. Aku tahu mu kerja dengan Amy. Dia tu duk molek. Benda lagi mu nak dari aku.
Aku nak adik aku hok dulu. Hok tahu kau orang dah halal. Halal. Halal tak pernah bagi aku duit. Halal tak pernah bagi aku kesenangan. Mu tengok sekarang darjat kita gana. Mu tetap dengan miskin mu, aku dengan kekayaan aku. Mu sedar sikit hok miskin deh lah jaga mu dari kecil. Kamu dah ha. Bahal ke kau? Aku tahu kau kerja dengan Hilmi. Tapi apa kaitan Wang dengan Hilmi? Wan hanya silat dan kami perlu fighter macam dia. Kalau kau perlukan fighter, aku akan tunjukkan kepada kau apa itu fighter. Lain. Wah, duit racun. Okey. Seperti yang dijanjikan, aku akan perkenalkan informer kita. Silakan masuk. Dua sahabat jalan bersama di sungai belajar erti maruah. Namun gelap mula menjelma. Janji kuasa jadi racun jiwa. Darjat semua